Azizan Mahmud, 57 tahun, bukanlah seorang yang penting dalam Parti Pembangkang, tetapi beliau meminta maaf kepada Ahli Parlimen Merbuk Datuk Seri Zainuddin Maidin ekoran sikapnya yang enggan berjabat tangan dengan beliau. Peristiwa itu berlaku di hadapan orang ramai di Pekan Merbuk semasa kempen pilihan raya umum 2004 lalu kerana sikap Azizan yang terlalu ekstrim terhadap Parti Pembangkang. Bagaimanapun, sebaik sahaja Datuk Seri Zainuddin menziarahi beliau, Azizan melahirkan rasa kesal terhadap perbuatan lampaunya ekoran didorong dan taksub kepada Parti Pembangkang. Azizan kini tinggal di kampung Tanduk Batu Merbuk dan diserang penyakit angin ahmar sejak Jun 2006. Fikirlah kemajuan macam mana kerajaan buat sekarang kan, kita tengok kan. Semua yang mana kita duduk ni dulu kan, sekarang alhamdulillah dilaksanakan. Tengok contoh kan, yang Datuk kan. Walaupun dia sibuk macam mana pun 10 minit dia singgah kat jumpa tengok saya. Saya ni siapa dia kalau ikut dulu kan. Pada dulu dia main di Merbuk tu saya tak salam kan. Tak salam. Saya tak mau salam. Kerana ekstrem sangat. Ekstrem sangat. Yang tu saya akui saya salah. Saya sebagai seorang orang Islam kan. Saya berdosa pasal saya tak soal tangan salam kan. Tapi masa tu saya kata masa tu saya berparti bukan berpolitik. Azizan merupakan anak kepada bekas kaki tangan Jabatan Penerangan Kuala Muda Allahyarham Mahmud Jamaluddin. Beliau kini dijaga isterinya Aisyah Abdul Rahman, 57 tahun dan 13 cucu. Beliau Azizan ni di antara orang yang dulu ni pilihan raya tahun dululah saya jumpa masa tu masih penyokong kuat parti lain lah, Parti Pembangkang. Tapi kesedaran tu ada dan beliau merasa bersalah. Dulu tak mau jawab salam kan saya. tapi dia nak minta maaf, saya tak simpati. Semua dalam politik macam tu kan. Datuk Seri Zainuddin turut melawat beberapa bilik gerakan Barisan Nasional BN Parlimen Merbuk, antaranya bilik gerakan Pekan Seri Tanjung, Tanjung Dawai, Air Mendidih, Bukit Selambau dan Kampung Tanduk Batu.